Okey. Sekarang ni, macam mana kita nak tahu kaunter ni dia nak pergi mana, dia nak turun ke mana? Kalau anda tengok, ada perbezaan harga pada market Q. So bermakna di sini ni merupakan level of resistance. Level of resistance. So, kebiasaannya kalau kita nak tipi kat mana? Kita tipi sebelum resistance. Tuan, kalau macam ni tak nampak pun support dia, bermakna support dia jauh lagi kat bawah. Platform, maknanya support dia jauh lagi kat bawah. Sebab tak nampak. Tak ada. Kalau yang ada, bermakna kita nampak resistance dia. Sekarang ni yang nampak adalah resistance, support tak nampak ke bawah. Kau faham tak faham ni? Macam mana nak nampak support dia? Kita ambil satu kaunter lain. Kaunter apa lagi yang naik petang tadi? Coraza. Kita nak cari support dia. Okey, kalau dekat sini nampak support dia tak? Maaf lari topik. Support dan resistance. Support dan resistance dalam market depth. Market depth ni boleh tengok support dan resistance. RM1 1 sen. Itulah support dia. Betul tuan. RM1 1 sen. Dia ngam tak? Dia ngam tak dengan intraday punya support? Siapa yang student intraday kat sini ngam tak dengan intraday punya support ni? Ngam ke tak ngam? Sebab ramai yang queue kat situ ke? Okey, bab kenapa ramai yang queue dekat RM1 1 sen? Kenapa? Why? A big why ya. Kenapa ramai yang queue pada RM1 1 sen? Kenapa tak ramai yang queue pada RM1 2 sen? Kenapa? Boleh bagi cadangan tak? Kenapa? Saya nak tengok kalau ada yang ngam, yang betul jawab. Boleh meneka. Orang tahan situ supaya tak jatuh. Kenapa dia tahan pada RM1 1 sen? Kenapa dia suruh berhenti dekat RM1 1 sen? Kenapa? Kenapa pada harga RM1 1 sen? Kenapa bukan RM1 2 sen? Kenapa bukan RM1 3 sen? Kenapa? Nombor ganjil bukan. Jawapan yang betul adalah, thank you geng. Jawapan anda semua kurang tepat. Jawapan yang betul-betul tepat adalah, jawapan ni saya dapat daripada sifu saya juga. Jawapan yang betul-betul tepat adalah kerana mereka punya technical adalah menunjukkan kawasan RM1 1 sen itu adalah support mereka. Kerana mereka percaya pada teknikal mereka, pada RM1 1 sen itu adalah support mereka. Dan majoriti orang percaya pada RM1 1 sen itu adalah support dia. So, kalau anda punya set teknik, anda punya technical analysis anda menunjukkan RM1 itu 1 sen, bermakna anda tergolong dalam golongan majoriti. Faham? Siapa mereka itu? Trader ni lah. Yang queue 5 orang ni. Kita pergi counter lane. Jap, kita pergi counter lane. Kalau korang tak puas hati lagi, kita pergi counter lane. Jap. Contoh. Contoh.
Kaunter ni tak nampak. Yang bergerak banyak ini, tak ada yang bergerak banyak. Jom kita bincangkan dekat sini. Nampak resisten dia, geng? Nampak tak resisten dia? Nampak tak resisten dia? Ada perasan tak resisten dia? Resisten dia dekat sini. Kenapa dekat sini? Yang ni yang paling nampak signifikan berbeza dengan yang lain. Yang lain semua sama saja. Okey, 1600, 1700, 1600, dekat sini ada 3000. Bermakna di sini lot paling besar. So bermakna di sini adalah dia punya resisten. Kenapa ramai orang beratur dekat 630? Kerana mereka percaya pada teknikal mereka 630 itu adalah resisten. Dan